Kalau kita beli emas, ada target bila harga emas naik untuk kita jual, sesuai tak kalau tuan-puan ni sekadar sebagai penyimpan emas? Sebenarnya kalau kita sebagai penyimpan emas, kita tak perlu fokus tentang kenaikan harga emas. Kita simpan emas ni kena ada tujuan. Tujuan untuk apa? Nak jadi kaya. Kalau nak kaya dengan simpanan emas ni tuan-puan, bukan tentang harga emas. Bila harga emas naik daripada harga yang kita beli tu, kita jual dan kita dapat untung. Memang betul dapat untung. Tapi dengan duit yang kita dah jual tu, kita nak buat apa dengan duit tu? Akhirnya emas yang sepatutnya kita simpan, kita dah jual, dapat duit, dan duit tu kita habiskan, belanjakan duit tu. So tak bermakna tuan-puan. So sebab tu kalau kita nak kaya dengan emas, fokus kita adalah simpan emas sebanyak yang mungkin. Simpan emas tiap-tiap bulan, menabung emas sikit demi sedikit sampai jadi banyak. Bila emas tu dah banyak, bermaksud kita semakin kaya dengan simpanan emas. So itu sahaja tips dia tuan-puan. Kalau tuan-puan nak kaya dengan simpanan emas, fokus kumpul gram emas sebanyak yang mungkin. Bukan fokus tengok harga emas naik, kita sibuk nak jual, emas habis, duit dekat tangan pun habis dibelanjakan. So kaya pun tak nampak depan mata. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya nak jadi kaya dengan simpanan emas, isi form dekat bawah ni. Jangan lupa follow saya untuk info emas dan juga kewangan.